Mestilah kita saat ni tu kok dah kena jaga jantung kita daripada kelakuan yang dicela. Kelakuan yang dicela ni kelakuan SPA perangai sifat hak tu tak kena. Dah, kena jaga moleklah. Pada misalnya takabur. Takabur tu duduk dalam hati ya, kena jaga molek. Karena takabur ni sifat dicela oleh sarung. Setan ni punuh ngakih takabur ni jangan jadi kafir dia. Ambil jaga molek. Paya misal lagi ria. Ria ni wa amalan mengenai-ngenai menunjuk-nunjuk. Segi amalan ngaji, semaya, puasa, sedekah tu comel dah. Tapi hati kita nak tak mana. Tak kerana apa? Kerana nak widemo puji. Kerana nak kanamu. Tu dia panggil ria lagu tu. Kena sepak tu baik. Dah. Pas lagi pula gapo lagi? Suruh kita janguk hati kita kelakuan yang dipuji. Gapo tu kelakuan yang dipuji? Kena rendah diri. Segitu hawi kekaya wi jadi ustaz, wi jadi babo, wi jadi tamneng nayuk leka oboto tu kemene tu nebe tu ime khotib bila. Hak tu hak dia wi tak ada apa, tak jadi belawe. Hati kita tu jangan duk besar turut tamneng. Jangan duk turut besar kemuliaan kita tu. Kena berendah. Tu orang pun kena janguk hak tu. Dan lagi pulaknya kena hiasi pulak segala sifat dipuji, rendah diri. Dah.